Boleh tak si suami tu minta balik duit yang dia bagi kepada isteri dia tu? Berapa banyaklah mas kahwin tu? Tak boleh. Kalau isteri dia bagi macam mana? Hak dia. Hak dia. Kalau dia macam buat syarat, nanti kalau aku dah bagi, hang kahwin dengan aku, hang wajib bagi balik. Tak sah. Jangan buat macam tu. Boleh tak si suami tu, okey, dah kahwin dah selesai apa semua, boleh tak si suami tu minta balik duit yang dia bagi kepada isteri dia tu? Berapa banyaklah mas kahwin tu? Tak boleh. Kalau isteri dia bagi macam mana? Hak dia. Hak dia. Kalau dia macam buat syarat, nanti kalau aku dah bagi, hang kahwin dengan aku, hang wajib bagi balik. Tak sah. Jangan buat macam tu. Tak ada fikir itu. Kahwin. Berapa? Mas kahwin 10,000. Sombong. 10,000 sebut tunai, bawa siap-siap. Bawa siap-siap. Siapa ni? Ada bodyguard pula. Duk jaga keliling kau tu. Rupanya bawa tunai 10,000. Abang-abang kat qadi pun ketak kami. Tak pernah orang bawa 10,000 depan saya. Tak apalah, kawan dia jenuh. Malam tu, tiba-tiba saja perempuan tu kata, abang, saya ni tak sangka boleh kahwin dengan abang. Terima kasih banyak. Tu, mak teriak sampai kelak, tak habis-habis lagi. Siapa jadi macam tu? Apa dia yang kata, saya ulang aku dengar tapi nak pasti ni. Mak duk teriak, tak berhenti sampai kelak. Buat jadi macam tu. Siapa? Mak sakit apa? Mak teriak sebab terlalu suka. Terlalu suka sampai keluar air mata. Tapi suka. Keluar air mata jangan kata sedih. Potong bawang pun keluar air mata. Itu yang saya kadang-kadang terpaksa pakailah, carilah spek mata lama-lama nak iri bawang, takut teriak. Abang, betul-betul tak mau bang masa, ni dah pukul berapa, saya bagi balik. Dah jadi duit saya 10,000, saya bagi ke abang hadiah. Macam mana? Apa hukumnya? Alhamdulillah. Tu ni dengan lawak ni. Siapa pula? Ambil ke hang? Aku bagi. Hang punya. Memang cik punya. Cik faham. Tapi nak bagi ke abang hadiah pasal kahwin dengan saya. Tak pernah dengar. Contoh saja ni. Tak pernah dengar. Mana-mana negeri. Ada tak? Jangan kata tak ada. Jangan kata tak ada. Saya tak mahu abang lah. Masa mas kahwin saya tu berapa? Saya tak mahu abang. Tapi bila nak balik ke kampung saya, nak balik, bila dah akad nikah, duduk di rumah perempuan lah. Bila nak balik ke negeri saya, Pulau Pinang, daripada Kelantan, mak mentua, dia ulung kat saya. Banyak daripada yang saya bagi kat anak dia. Banyak benda tu. Apa dia mak? Apa ni? Dia kata tak apalah, lega. Dapat menantu sulung. Menantu sulung ni. Ni tengok muka ni, menantu sulung. Nah, lepas tu saya kira, ya Allah, banyak daripada saya bagi. Tu saya kata dasar tu. Siapa mana ada orang bagi balik, mana ada. Tapi jaranglah berlaku macam tu. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Itu nombor 12. Yang ke-13, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesiapa yang tidak berkuasa pada mendirikan hak ahlinya walaupun ia hadir,
Apa maksud walaupun ia tu suami dah? Hadis apa maksud? Tak pergi mana? Tak pergi mana? Kan? Bila dah berkahwin dengan isteri dia, bersama dengan isteri dia. Kan? Maka ia seperti orang yang lari daripada ahlinya, duduk saja di tepi isteri dia, tapi dia tak tunaikan hak. Tak jalankan tugas selaku sebagai seorang suami. Sehari, 2 hari, seminggu, setahun. Tak pernah sembang agama langsung dekat isteri dia. Wa'mur ahlaka bis-salah. Itu perintah daripada Allah Ta'ala, suruh isteri kamu sembahyang. Tak suruh. Seminggu 2, sebulan 2, setahun 2. Apa yang berlaku lepas daripada jadi suami? Makan, minum, lena, gelak, renyih, tidur. Itulah. Pusing ayat tu sampai ketua. Kan? Maka hukum dia seperti dia lari tinggal isteri dia. Walau tak pergi ke mana. Itu tu. Dia punya hukum. Kadang hukum-hukum dia begitu. Tak pergi mana pun. Duduk sekali pun. Tapi hukum dia, hukum lari tinggal isteri. Apa dosa dia? Berat. Tapi Ustaz, kalau dia pesan, dia bagi, isteri dia pun suka, rela, reda, cipta perjuangan abang. Kahwin hari ni, esok nak kena jihad dah, tinggal isteri dia. Tapi dia tunaikan hak dia. Yang sebelum tu dia minta reda, kalau tak izin, abang tak keluar. Tak apa abang. Alhamdulillah. Hang perlu apa? Hang nak apa? Tak apa. Panggil adik hang duduk sekali. Nah duit. Jadi, kalau isteri dia reda, wah ni, baru kahwin lari dah. Biar pergi orang kampung kata lari. Tapi sebenar tak lari. Kan? Pasal apa? Saya keluar atas dasar dakwah, perjuangan dan patuh syariat. Bukan keluar tak balik langsung dah. Tiba-tiba ada spider, dia hantar spider pergi cari laki aku, dia buat apa? Kat 4-5 bulan tak balik ni. Lepas pada dapat berita. Dapat dah perempuan lain. Segak kahwin apa semua. Haram lah. Tapi ada orang buat. Sungguh. Biasa-biasa agak lama sikit. Tapi biasa berlaku seminggu 2 cari perempuan lain dah. Cari perempuan lain dah baru seminggu 2. Maka kata Imam Al-Ghazali lagi, kebinasan ini umum, tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim tentang ilmu hikmah. Dia tak kira siapa pun boleh terlibat, siapa pun boleh berlaku, sama ada orang awam, orang biasa atau orang mengaji pondok, ada asas agama. Tapi kalau ada asas agama tak faham juga. Penting faham, yang kata faham tu penting tu. Sejauh mana kepentingan faham, ni dia. Ngaji lama, hebat, nampak ketokohan, tapi kalau tak faham. Nampak ketokohan tu dengan jubah, dengan serban, Masya Allah. Tengok tu lambang sunnah. Tapi apa faedah kalau tak faham? Penting faham tu. Melainkan orang yang ada ilmu, dia faham dengan ilmu dia. Yang memberi manfaat di dalam negeri akhirat. Maka keluarga tersebut selamat. InsyaAllah. Walaupun kahwin dah berapa bulan, berapa tahun, makan puluhan tahun. Tapi kekal mesra. Mesra, suami isteri. Abang adik. Sulam-sulam, sayang daling. Oh. Siapa aku tak gamak panggil. Siapa pula panggil derah-derah sampai ke jiran sebelah dengar. Bye sayang. Oh. Ya Allah. Kita nak sebut tu ya Allah. Tak apalah. Tu habuan mereka. Abang kita ada kot lain.
Tapi cuba-cuba. Memang mula tu memanglah segan, malu, tak apa. Tak cuba sampai bila nak boleh. Serta mempunyai akal yang sempurna. Faham tadi, dengan akal yang sempurna dia tahu yang kita sebut sebagai apa? Kedudukan wanita, lelaki, siapa yang memiliki akal yang mantap. Kalau dia rasa dia lelaki, patutnya dia ni lebih berakai daripada perempuan dia. Ayat-ayat biasa yang mungkin tersentuh hati kita, buat tak peduli sudah. Pasal apa? Pasal kita ni siapa? Aku ni lelaki sejati. Takkan ayat-ayat yang rasa macam pedah ke, agak-agak ayat yang boleh menyentuh ke, alah biasa lah. Biasa. Buat tak tahu lah. Itu orang yang benar-benar memiliki akal yang sempurna. Kalau tidak, layan panah barang dia, tu perempuan, aku ni siapa, cakap macam tu kat aku, tak lama lah. Dia kena tahu tentang apa dia? Tentang kedudukan psikologi pasangan dia. Tak kira sama ada lelaki kepada isteri dia, isteri pada lelaki dia. Dia hendaklah seorang yang baik perangai dia, nak berhadapan dengan pasangan dia, mengetahui dengan mata hatinya adat perempuan.